Macam mana hari ni? Berminyak muka ni terus. Kita Sarawak gelap lah. Tapi nampak juga lampu. Sikit-sikit. Tapi tak jelas. Aku je nampak barang. Okay, nak buat YouTube lah. Okay, aku nak korang cerita pasal Pasal kejam lah. Pasal apa ni? Pasal pengalaman seram yang korang pernah hadap. Syawal start. Betul aku dulu. Seram? Memang seram. Kau dalam mimpi boleh ke? Boleh je. Aku tidur. Lepas tu aku mimpi yang aku bangun, buka pintu pergi hutan. Pergi hutan. And then ada orang kejar aku. Itu mimpi. Itu mimpi. Itu Bukan mimpi. betul-betul. Itu mimpi. Aku cakap mimpi boleh tak? Boleh. Tu dah cerita yang seram aku dah. Yang aku Itulah paling seram. lepas tu bangun-bangun aku dah dekat bilik air. Kau bangun, kau tidur berjalan. Lepas tu bapak aku cakap aku menginjau. Kau masuk bilik air. Haa. Ni semua bangun ni. Oh ni tu. Itu hang main-main. Menghiburkan diri ke? Masing-masing menghiburkan diri. Okay, next. Ini punya cerita seram. Cerita seram aku start sekolah lagi. Ini baru betul-betul. Dia terus kan? Mak aku kan kerja kantin. So aku kena pergi sekolah tu pergi awal. Dalam pukul 5 lebih aku dah pergi sekolah lah. Lagunya. Hah? Lagunya Ah, sekejap. lagunya Nanti copyright. Kan mak aku kan kerja kantin. So aku kena pergi sekolah tu awal. Pukul 5 lebih dah pergi. Kalau tak ada orang hantar aku kan. Masa tu mak aku kat biasalah kat kantin kat belakang kat dapur kan. Aku kat depan dekat budak-budak makan ni. Aku macam duduk macam ni meja. Ada mendem lama-lama pakai baju putih. Kau betul-betul lah. Iya, aku tadi pun. Kat mana? Dia kat pokok pinang ke kat pokok Tak pinang. sekolahnya. SKBB lah, SKBB. Di situ. SKB. Situ kan memang kan. Okay, lepas tu bila kau nampak jam 6 kau buat apa? Aku bertidur kat meja macam sampailah Kalau sampai lari dah. subuh. Jika Sampai subuh. Kan aku pergi pukul 5 belum subuh. Oh, okey. Kalau kawan ni pukul 5. lah kerja kantin kan pergi abang. Ya, pun mak aku pernah kerja kantin. Ya. Macam tu lah. Adalah kejadian horor di situ. Faham. Aku nampak dekat atas pokok. Pokok pinang kan kecil. Macam mana kat pokok? Atas kat pokok tu macam ada baju putih. Rambutnya macam panjang. Dia macam ada. Macam panggil macam ni. Macam ni. Terus aku boleh tidur lah. Macam ni. Aku pura-pura tidur. Sampai subuh. Lepas aku lepas subuh tu aku lepas dah subuh kan dah azan kan. Dah tak ada dah. Dah tak ada. Memang betul-betul tidur. Memang itulah kisah seram. Okay, Mela. Aku tak pernah nampak lah. Itu satu kali aku nampak. Kalau aku punya sentiasa dengan Nashikin. Tak tahu kenapa. Time tu Nashikin tidur rumah aku. Tengah dalam bilik ni. Tuan kalau dalam bilik memang gila, tak ingat dunia kan. Lepas tu kan aku kunci pintu. Kan kau tak payah dah Jawal, terpaling. Kunci pintu. Terus sikit nak pergi toilet. Lepas tu dia nak buka pintu lah. Tapi dia kata tak boleh buka pintu tu. Pintu bilik kau? Okay, then? Kita cakap tarik je lah. Tu kan. Lepas tu dia tarik. Dia kata tak boleh, macam ada orang tarik dari luar. Dia kata. Lepas tu aku intai lah dekat bawah pintu tu. Kan ada lubang sikit kan. Ada kaki Dekat tu kat luar. Lepas tu Luar bilik. luar bilik aku lah. Maksudnya orang tamu kau tu lah kan? Yelah luar bilik aku lah kat Air lah. Lepas tu macam ni aku ingat dia mesti adik aku ni. Dia suka mendajal orang ni. Okay. Adik aku yang dah kahwin tu. Lepas tu jerit lah dalam bilik. Kau tak payahlah babe.
tak payah lebih main. Dia nak kencing ni. Dia tak ada respon lah. Lepas tu sekali aku datang, aku rentam, tak ada orang pun kat luar. Aku tarik tu, boleh je buka. Tapi chicken tarik tak boleh. Sikin tarik tak boleh ni. Mana ada orang tarik dari luar. Lepas tu bila kau tengok bawah ada kaki. Aku tengok ada kaki kat bawah tu. Banyak kali kau terjadi macam tu Bel? Itu baru sekali. Sekali lah. Lepas tu Sikin dah, aku nak kencing tu tak. Nak kencing. Kita kau pergilah kencing sana. Tandas kau kat dalam lah kan? Kat dalam. Ada lagi kan cerita anda? Tak ada, aku tak pernah nampak. Gila benda-benda serang selalunya bermain dalam mimpi aku. Mimpi. Itu first time lah yang aku bangun tiba-tiba kabel air tu yang aku meninggal. Selepas itu tak ada dah. Itu dari mana? Lepas tu ada juga tentu Sikin kat rumah aku juga. Tentu kita orang makan ramen dekat ruang tamu aku, tengok TV. Buka TV. Lepas tu kan bilik adik aku tu betul-betul dekat tepi kita orang lepak tu lah kan. Kita orang duduk tu. Tiba-tiba dah apa tu tombol pintu adik aku tu macam tu. Adik kau dah kahwin? Adik aku dah kahwin tu. Lepas tu aku macam tak payah main gitu kan. Lepas tu tak ada respon lah. Tapi aku tak buka lah pintu, aku biar je. Sebab dia sekali je. Lepas tu besok pagi aku tanya adik aku, kau mam tadi main pintu je kan. Cak mana ada mam tadi tidur awal. Itu Dah 2 kali terjadi kat rumah kau? Semua main tombol pintu. Kenapa dekat rumah aku suka main tombol pintu. Kenapa itu? Dia duduk kat rumah tu. Tak join juga. Bukan salah kita tang. Tak, agaknya kena kerja dia lah time ni. Apa yang punca pintu tu? Seorang dah undur-undur lah tu. Sana ada turun. Ya, ada orang pusing ke sana lah. Aku salah jalan ni. Tapi betul lah, ni kena jalan keluar. Contoh kalau salah jalan kan dia akan reverse bang. Orang depan river kita akan ikut river sampai dapat keluar. Tapi satu river pun tak ada yang lampu. Ni belakang. Ini dah start river dah. Sana jalan je, tak ada pemerintah. Dah start river kan? Sabar. Kau nak call pun kita start kat tengah-tengah. Ni. Tutup pagar belakang. Tutup pagar belakang. Banyak lah. Tutup lah tingkap. Kenapa? Semua orang pusing tu.